Adakah ni tanda-tanda harga minyak petrol akan naik 2 kali ganda? RM5 bilion sebulan, Anwar akui kerajaan dah tak mampu tanggung subsidi. Apa ni guys? Kenyataan apa ni guys? Semakin hari semakin banyak berita buruk dari kerajaan Madani ni. No! God, please, no! No! Adakah betul kerajaan sengaja membuat rakyat bimbang dan ingin melaksanakan darurat? Apa sebenarnya yang ingin kerajaan buat? Cuba cerita. Sebelum ni aku tak pernah dengar Tun Mahathir dan Datuk Seri Najib buat statement yang membimbangkan rakyat. Ini tak kena, Itu tak kena. Ini yang kena. beras cukup untuk sampai 9 bulan setelah, subsidi itu, subsidi inilah. PM sebelum ni kan buat kerja tanpa rakyat tahu pun. Betul. Tahu-tahu selesai. Ni telefon sana, telefon sini, tapi statement tetap membimbangkan rakyat. Ni apa guys? Aku sebagai rakyat Malaysia sangat risau dengan kedaulatan negara kalau inilah caranya pemimpin negara kita menyelesaikan masalah. Ya? Semuanya membebankan rakyat untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara. Persoalan aku, adakah dengan statement ni subsidi minyak yang pilih bulu ni akan dihapuskan and rakyat akan bayar minyak RM4 lepas penghapusan subsidi ni untuk 1 liter RM3.90 to be exact. Apa ni guys? Betul ke benda ni? Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. Itu saja, Papa Roger. Why so serious?